Ustaz tengok ada ke tak? Okey. Sekejap ke? Saya tak boleh tengok. Okey, sekejap saya tengok. Sini dia kata unsupported. Saya tengok. Ada bos. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekarang kita bersama lagi sekali lagi bersama dengan Ustaz Aikal dalam siri Tadabbur Al-Quran, Tadabbur ayat Quran, Tadabbur surah Yusuf. Alhamdulillah. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah baik. Apa khabar coach? Okey, alhamdulillah kita guna sistem lain tapi berjalan juga insya-Allah. Yang penting kita jalan dan kita belajar sesuatu. Jadi kita dah melalui beberapa surah sehingga ke surah 17 dan kita baru sentuh 17 last week dan saya cerita dah mula, drama dah mula memuncak, baru mula ni. Dan apa yang kita dapat last week of course memang drama-drama daripada adik-beradik Yusuf sendiri tu sangat-sangat luar biasa, disebut oleh Al-Quran secara detail yang mana mereka boleh mengatakan sesuatu yang tak benar kepada bapa dia sendiri, tapi bapa dia tahu. Kan bapa dia tahu kan Ustaz kata macam dia boleh agak dah, dia boleh cakap dah aku takut apa uh, mereka akan dimakan serigala ataupun serigala kan. Jadi dia dah khawatir dah nak dimakan serigala walaupun benda tu belum berlaku lagi. Ini adalah satu perkara yang sangat-sangat interesting sebab ialah seorang Nabi dia dah takut tapi dibenarkan juga mungkin hasil pujukan daripada adik-beradik dia. Dan if we are put in that position, saya betul-betul memang difficult position lah. Jadi yalah, benda-benda yang kita boleh belajar sini kan, banyak kita boleh belajar, tapi saya sukalah mengikuti aku dengan ustaz ni supaya dia apa membuatkan kita berfikir bukan saja dengan cerita Nabi Yusuf sendiri tapi cerita yang berbagai connection dengan kehidupan kita masa kini kan. Jadi that's why sangat-sangat baik surah Yusuf ini selalu ditadaburkan sebab kita melalui benda ni sehari-hari dengan adik-beradik kita, dengan kawan-kawan kita, dengan macam-macam kan. Jadi kalau Nabi Yaakob pun juga melaluinya daripada anak-anak dia sendiri, apatah lagi kita kan, melalui dari banyak aspek. So apa yang berlaku lepas ni? Ini kita nak tahu ni, apa yang berlaku lepas ni. Jadi dengan tidak membuang masa lagi, saya serahkanlah majlis ni, kelas ni kepada Ustaz Haikal. Silakan Ustaz. Terima kasih banyak coach. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, summa alhamdulillah biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat bertemu sekali lagi dalam pertemuan kita kelas tadabbur Al-Quran, tadabbur surah Yusuf. Pertamanya saya ingin mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izinnya kita dapat bernafas di muka bumi Allah dengan kehendaknya supaya kita boleh meneruskan kehidupan ini menjadi hak hamba Allah. Dan tujuan kita belajar tadabbur Al-Quran ni juga di mana yang saya selalu berbincang dengan Coach Aileen dengan Coach Asliah, untuk kita ni menjadi hamba Allah yang terbaik lah semampu kita. Itu je yang tujuan paling utama kita lah,
supaya kita bergerak di muka bumi ini seperti mana yang Allah SWT kehendaki semampu kita. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhinggalah kepada dua insan yang sangat saya hormati, iaitu Coach Allen dan Coach Asriah, sebab sudi menjemput saya sekali lagi untuk kita sembang-sembang lah berkenaan dengan surah Yusuf ni. Macam kita selalu cakap, dia adalah perbincangan kita ni dua hala lah. Maksudnya saya pun mengambil manfaat, tuan-tuan pun mengambil manfaat, dan lepas tu kita boleh saling-saling bertukar-tukar pandangan lah. Itu tujuannya. Sebab saya terima jemputan Coach Allen ni bukan nak kata saya nak cerita semua benda. Sebenarnya saya nak belajar ni. Banyak benda saya nak belajar. Jadi tujuan bila saya dapat task ni, tujuannya saya nak gaji supaya saya lebih mendalami surah Yusuf ni. Sebab banyak sebenarnya yang saya sendiri perlu amalkan. Banyak kekurangan yang saya perlu tampung pada diri saya dan keluarga saya supaya saya boleh belajar. Ini peluang yang baiklah untuk saya pelajari. Jadi terima kasih juga kepada semua sebab sudi datang, sudi lihat. Mudah-mudahan ada manfaat. Kita terus kepada perbincangan kita hari ini. Surah Yusuf kita dah masuk pada ayat 17, tapi hari itu saya pergi laju-laju je, sekadar baca dan kata terjemahkan. Jadi insyaAllah kita pergi sekali lagi lah supaya kita dapat ada mutiara-mutiara yang tertinggal, kita boleh gali semula insyaAllah. Jadi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qalu ya abana inna zahabna tastabiqu wa tarakna yusufa 'inda mata'ina fa'akalahu dhib wa ma anta bimu'minin lana walau kunna sadiqin. Jadi Allah SWT berfirman yang bermaksud dalam surah Yusuf ayat 17, mereka, yakni anak-anak kepada Nabi Yaqub alaihissalam berkata, wahai ayah kami, sesungguhnya kami pergi berlumba-lumba dan kami tinggalkan Yusuf di dekat barang-barang kami, lalu dia dimakan serigala. Dan kamu sekali-kali tidak akan percaya kepada kami, sekalipun kami adalah orang yang benar. Ini menarik seperti mana kita bincangkan sebelum ni. Kita terus jadi defended kan, offense. Dia jadi defended. Dia terus mempertahankan diri. Dia cakap, apa mereka kata, sesungguhnya kami pergi berlumba, Yusuf, kami tinggalkan Yusuf dah dimakan serigala. Dan kamu ayah maksudnya, confirm takkan percaya. Tak cakap apa-apa pun lagi tiba-tiba dah buat tuduhan kepada ayah. Di sini pun selalunya bila orang yang mudah offended ni, maksudnya dia tahu apa yang dia cakap tu salah selalunya. Macam itulah. Jadi sekarang kita tengok tipu daya mereka. Mereka buat cerita tipu, mereka seolah-olah sedang merayu dalam lakonan mereka. Di samping itu mereka membuat tuduhan bahawa Nabi Yaqub alaihissalam tidak akan percaya. Dan kalau kita lihat apa yang plan yang mereka buat, kita kena tahu mereka ni kita kata ortodoks lah. Mereka ni amateur lah. Bukan orang yang selalu buat jahat. So kita kena faham lah benda ni. Maksudnya anak-anak, kalau dari cerita ni kita boleh faham bahawa anak-anak yang baik ni pun kalau ada benda yang boleh trigger ni, kalau tak jaga, dia boleh buat benda-benda yang luar kemanusiaan. Itu yang kita risaukan. Kita kena minta lindung sangat kepada Allah SWT. Dan kita kena banyak berbual dengan mereka. Sebab apa kita lihat, cara yang mereka buat sangat-sangat amateur lah. Sebab dia buat perkara yang sama seperti yang ayah dia yang cakap. Takut, dia ulang benda sama. Dia kata kami tinggalkan Yusuf kat tempat-tempat barang kami, maka lalai, lalu dia makan serigala. Itu apa yang ayah dia kata sebelum ni. Ayah takut. Kalau tinggal macam tu, dia makan dia segala dan dia cakap benda yang sama seperti mana Nabi Yaqub alaihissalam risaukan sebab mereka sebenarnya tak ada idea. Mereka tak ada idea, mereka tak ada hujah. So mereka cakap benda yang mereka gunakan skrip yang ada tu untuk menutup apa yang mereka telah buat. Jadi ini kita dapat lihat bahawa anak-anak Nabi Yaqub alaihissalam ni bukan orang yang jahat. Bukan orang-orang yang mesti kita cela dia mereka. Inilah kadang-kadang ini pengajaran kepada kita lah. Kadang-kadang kita lihat ada orang ni dia buat silap. Seolah-olah orang ni memang, ya Allah, kriminal lah. Memang betul-betul memang seumur hidup dia buat jahat. Seolah-olah tak ada kebaikan dah. Sedangkan kadang-kadang ada orang baik juga. Kadang-kadang dia ada ketika dia hilang pedoman. Dia hilang pertimbangan. Kita sendiri pun macam tu. Cuma kita harap Allah SWT lindung kita daripada perkara tersebut lah. Itu sebab Nabi ajar kita apa? Ya muqallibal qulub, tabbit qulubana ala dinik. Ya Allah, yang membolak-balikkan hati, kekalkan kami dalam agamamu. Sebab kadang-kadang kita banyak ujian. Kebaikan pun ujian, kesenangan pun ujian, kesusahan pun ujian. Jadi kadang-kadang dia membuatkan kita ada seketikanya kita berada di tengah-tengah. Kat mana aku nak pergi ya? Kanan ke kiri?
Itulah yang berlaku kepada anak-anak Nabi Yaqub alaihissalam. Mereka bukan orang jahat, tetapi sekarang mereka buat, kalau kita kata jenayah ni. Mereka buat jenayah ni, meninggalkan anak dia, buang dan pergi. Itu satu jenayah yang besar lah. Kurang sikit daripada bunuh tu. Jadi mereka, seorang yang sepatutnya baik, dididik dengan didikan yang baik pun kadang-kadang pun boleh berlaku perkara tersebut. Itu yang macam Coach Allen cakap bawah tadi. Kadang-kadang kita jangan rasa orang kata rasa macam bersalah sangat sehingga kita rasa kita gagal. Tak. Kadang-kadang kita dah buat dah sebaik habis. Tetapi ada ketikanya kehendak Allah itu mengatasi kehendak kita. Itulah dia. Itu yang kita boleh belajar. Tapi kita dapat lihat di sini, mereka apa? Mereka menggunakan perkataan-perkataan yang Nabi Yaqub sendiri dah seolah-olah skrip tu dah diberi oleh ayah mereka, sebab mereka adalah orang yang amateur. Mereka bukan biasa buat jahat. Dan mereka kata, wa ma anta bimu'minin lana. Dan engkau sekali-kali, wama tu dia tidak penafian, dia kata anta, kamu, bimu'minin, tidak akan mempercayai lana, bagi kami, kepada kami. Bimu'minin, kita kata mukmin ni kan, kita kata kita ni orang-orang yang mukmin, orang yang beriman. Mukmin maknanya percayalah, orang yang beriman. Beriman maksudnya kita percaya. Kalau kita kata beriman kepada Allah, maksudnya kita percaya kepada Allah. Sebab tu kita kata dia kata kat sini wa ma anta bimu'minin, maknanya kamu tidak akan beriman pada kami, maksudnya tidak akan percayalah. Dia kata kenapa beriman pula? Bukan beriman sini maksudnya percaya. Iman maksudnya percaya. Jadi Nabi Yaqub AS dia dengar saja kisah tipu mereka itu. Mereka sendiri yang cakap, bagi dia tak percaya. Belum lagi sampai apa-apa cakap pun, ayah dia tak cakap apa pun lagi. Ayah dia tak kata kenapa ni itu dan ini, mereka dah terus buat tuduhan. Mereka ini menunjukkan bahawa mereka sendiri juga sebenarnya dah ada rasa bersalah lah dalam hati. Kita boleh kata macam itulah. Orang ni kadang-kadang kita ingat dia tak rasa apa-apa bila dia buat salah. Especially kalau orang yang first time buat, confirm akan rasa bersalah sangat. Kadang-kadang orang baik sekalipun, kita tanyalah polis yang first time tertembak orang ataupun kena tembak orang, dia kena tembak penjenayah misalnya, itu kerja dia. Kalau pertama kali buat, ingat dia tak rasa apa-apa ke? Mesti sedikit sebanyak dia akan rasa juga. Kadang-kadang kita terlanggar haiwan pun kita rasa salah. Walaupun bukan salah kita, kucing tu melintas tak bagi salam. dia main lintas, dia terlanggar dia, pun kita rasa bersalah. Apatah lagi kalau kita buat sesuatu yang besar, orang, kita melibatkan adik-beradik sendiri, confirm mereka akan ada rasa salah sebab first time pun buat benda ni. Mereka terus kata ayah mereka tak percaya. Mereka sendiri tahu sebenarnya kisah mereka ni tak masuk akal. Kalau tak, dia takkan defense lah diri dia. Dan mereka juga telah bersangka buruklah dengan ayah mereka ni. Maksudnya seolah-olah nak kata ayah kami confirm takkan percaya. Apa kami buat pun kami tidak percaya. So banyaklah sebenarnya yang ada dalam agenda mereka ni yang menunjukkan diri mereka ni ada rasa bersalah, ada rasa macam tuduhan kepada ayah dia, nak menunjukkan bahawa selama ni apa yang mereka rasakan bahawa ayah dia memang takkan pernah asyik sayang kepada Yusuf, tak settle. Maksudnya mereka rasa macam kalau mereka buang Yusuf AS ni settle, rupanya mereka find out macam mana pun tak settle juga. Sebab apa? Sebab ini menyebabkan ayah dia akan lebih jauh daripada mereka. Sebab tu mereka seolah-olah bila kita dah buat suatu benda yang kadang-kadang kita buat, kita rasa orang tu akan suka kita, rupanya orang tu turn out tak suka kita juga. Itulah sebenarnya apa yang dirasai oleh anak-anak Nabi Yaqub alaihissalam ni. Sebab tu mereka kata walau kunna sadiqin, sekalipun kami adalah orang-orang yang benar. Mereka kata ayah mereka takkan percaya walaupun mereka cakap perkara yang benar, jadi mereka gunakan perkataan lau. Bermakna jika ataupun kami adalah walaupun kami adalah orang-orang yang benar. So dia guna perkataan lau lah, walaupun memberi isyarat seolah-olah nak cakap mereka ni memang tipulah. Sebab apa? Mana ada orang mengaku diri orang benar dan tuduh orang lain salah pula. Jadi menunjukkan bahawa perkataan di situ pun dah ada dua implikasi lah kat situ. Satu, tuduh orang tak betul. Lepas tu mengaku diri betul lah. Itu satu-satu. Biasanya kalau orang baik tak buat macam ni lah. Orang yang tak bersalah dia tak buat ni. Ni cara berhujah yang kotor lah. Cara ni orang kata poisoning the well. Dia meracun perigi tu orang putih kata kan. Dia ni taktik di mana apa? Seseorang itu dia serang reputasi atau credibility lawan terlebih dahulu sebelum perbincangan mula. Dia attack dulu orang tu. Ilmu perang lah ni. Dengan orang jahat boleh kita buat macam tu, ilmu perang kan. Tapi dengan ayah sendiri dia dah buat macam tu pelik lah. Dengan mengatakan apa? Kamu bukan percaya pun. Dia dah letak dah bahawa
no matter what, kalau kamu percaya pun, kalau kamu boleh cakap apa pun, kamu tentu tidak akan percaya. Maksudnya apa pun yang kami buat, kamu tentu tak akan percaya. Sudah letak dah bahawa, maksudnya dia menang kes ke dia tak menang kes pun, dia kata tak ada. Kau tetap salah. Sistem ni tetap salah. Macam itulah seolah-olah nak kata macam tu. Dengan katakan apa, kamu bukan percaya pun. So pembicara dah letakkan dalam posisi yang tidak adil dan menjadikan apa saja yang akan dikatakan selepas itu tidak bermakna. Kalau kita dah cop orang tu sesat, orang tu cakap apa pun, walaupun orang tu cakap benar pun, kita kata orang tu sesat. Itu dia. Walaupun dia bawa Quran sunnah ke, dia bawa hadis, dia bawa setebal itu pun pandangan para ulama pun, kalau orang tu dah kata orang tu sesat, dia tak suka, maka dia tak suka. Itu yang kita risaukan. Sebab tu jangan kita jadi macam tu. Kita kena nilai sesuatu itu dengan hujah lah. Kalau kita nak bawa dalam cerita lain dan kisah kehidupan kita, kalau kita tak boleh jadi macam ni lah. Kita meletakkan sesuatu itu, menyalahkan satu orang itu sehingga kita tidak mahu mendengar kebenaran lah. Cuma posisi anak-anak Nabi Yaakob ni lain lah. Sebab apa? Mereka cuba untuk mempertahankan kesalahan yang mereka telah buat. Dan dia boleh jadi hujah jenis serangan peribadi lah. Walaupun bukan serangan peribadi secara langsung, ayat tersebut masih termasuk dalam kategori ini sebab dia menyerang watak ataupun sikap pendengar lah. Dan bukan hujah yang bakal dibentangkan. Jadi kalimah wa ma anta bi mu'minin lana walau kunna sadiqin terlalu awak dikeluarkan oleh mereka lah. Terlalu awal dikeluarkan oleh mereka. Belum apa-apa lagi dah terus keluarkan. Belum sempat ayah dia cakap pun dia dah keluarkan benda tu. Maksudnya awal-awal lagi dia dah buat perkara tersebut. Ini menunjukkan apa tuan-tuan? Puan-puan, maksudnya mereka risau tentang ayah mereka ni lah. Adakah ayah ini akan percaya atau tidak? Mereka bukan risau tentang Nabi Yusuf AS yang mereka kata telah dimakan serigala tu. Tadi mereka risau kalau ayah-ayah dia memang daripada awal pun dah tahu bahawa mereka ni menipu. Jadi kata-kata seperti ini mengisyarat bahawa orang yang menipu, syarat akan orang yang menipu kerana orang menipu tu beria sangat mahu percaya kepada mereka. Kerana itu yang mereka risaukan. Jadi orang yang bercakap benar, kalau dia benar dia tak risau. Orang percaya ke tak percaya ke, orang suka ke tak suka, dia tak kisah. Itu tidak menjadi hal untuk orang yang membawa kebenaran. Tetapi sebab apa? Sebab dia tahu lambat laun kebenaran akan terselah juga nanti. Cuma orang yang buat salah, dia memang takut. Sebab apa? Sebab dia tak nak kebenaran itu terselah. Sebab mereka nak menyorok apa yang mereka buat. Jadi kita akan lihat dalam seterusnya Yusuf ayat 18. Inilah sebenarnya kesilapan besar dalam rancangan mereka. Sebab sebelum ni mereka berkata sahaja, sekarang apa yang mereka buat, mereka datangkan bukti. Bukti selalunya akan membantu kita untuk membawa kebenaran kalau bukti itu benar. Tapi kalau bukti itu tak benar, dia selalunya akan menyebabkan elok orang tak tahu, lagi tahu. Sebab apa dia, kalaulah bukti itu memang nampak sangat tak profesionalnya, nampak sangat amateurnya, makin lagi-lagilah orang akan tahu. Elok-elok orang boleh percayalah juga sikit sebanyak, tetapi apabila dia datangkan bukti, lagi-lagi Nabi Yaakob tahu bahawa apa yang anak-anak dia cakap tu memang tak betul. Itu dia. Sebab mereka telah menyebabkan mereka sendiri telah di find outkan oleh ayah dia ni sebab mereka datangkan bukti. Bukti sepatutnya membantu. Tetapi bukti yang mereka bawa ini menyebabkan mereka lebih-lebih Nabi Yaakob AS tahu bahawa apa yang mereka buat itu mereka buat sesuatu yang buruk kepada Nabi Yusuf AS. Apa yang mereka kata itu tidak benar. Sebab apa? Sebab orang tua kan dia ada pengalaman, dia boleh bezakan lah. Sama ada kan dia datangkan baju yang ada darah nanti, ayah dia akan tahulah bahawa ini betul ke cara. Takkanlah ni caranya serigala memakan orang. Macam ni cara dia. Baju dia tak koyak ke apa, kita tak tahu macam mana. Cuma dia bawa baju kan darah. So sini dia kata apa? Waja'u ala qamisihi bidamin kadhib qala bal sawwalat lakum anfusukum amra fasabarun jamil. Wallahu musta'alanun alan ma tasifun. Jadi dia kata apa sini? Mereka datang membawa baju gamisnya yang berlumuran. Allah sendiri katakan sini dengan darah yang palsu. So Nabi Yaakob tengok baju terus, dia kata sebenarnya dirimulah sendiri yang memandang baik perbuatan yang buruk itu. Kita lihat masa anak-anak dia cakap, dia tak cakap apa-apa pun. Dia tak hujah balik.
Dia tak hujah, tak ada kan? Dia tak ada cakap apa-apa. Maksudnya apa? Ayah dia bagi masa dulu. Ayah dia tak terus buat tuduhan. Walaupun dia buat tuduhan. Ini menunjukkan apa? Ini seorang ayah yang sangat baik. Dia bagi anak dia berhujah dulu. Ini satu benda yang sangat-sangat yang perlu kita pelajari dalam apa pun, dalam bisnes pun, dalam mesyuarat kan. Kita mesyuarat, kadang-kadang kita belum habis cakap, orang potong cakap kita dah. So semua yang patut kita nak sampaikan habis hilang. Ini yang ditunjukkan oleh Nabi Yaakob. Okey, tak apa. Kau cerita dulu. Cerita bagi habis. Kadang-kadang anak pun sama. Anak pun cakap, tadi kat sekolah ya, pencil box. Apa jadi kat pencil box tu? Kita terus je. Padahal dia cakap, tak ada pencil box tu terjatuh ke apa ke. Tadi pencil box tadi ada orang bagi pensel ke. Belum apa-apa kita dah melatah dah. Tak ada orang lain. Kadang-kadang saya pun, kita banyak kerja kan. Kita nak cut it short kan. Jadi kita terus dia buat tuduhan kepada anak kita. Padahal dia baru nak cerita benda lain. Kita faham benda lain. Ini Nabi Yaakob AS macam tu. Dia bagi dia cerita dulu. Bila dia cakap, bila dia respon, bila anak dia dah selesai, dah bawa bahan bukti, baru dia cakap bahawa sebenarnya dirimu sendirilah yang memandang baik perbuatan itu, maka kesabaran yang baiklah. Cuba kita tengok yang buruk itu cuma ada dalam kurungan Itu penterjemah yang cakap. Tetapi Nabi Yaakob tak buat tuduhannya. Yaakob kata sebenarnya dirimu sendirilah yang memandang baik perbuatan itu. Ada kaedahnya bila kata memandang baik, tu dia melawan dia ialah keburukan dah. Cuma seorang ayah yang baik ni dia tak cakap macam tu. Tapi kita fahamlah. Maksudnya nak cakap benda yang kamu buat ni buruk lah. Tetapi dia tak sebut perkataan negatif tu. Ayah tu kata sebenarnya dirimu sendirilah yang memandang baik perbuatan itu. Dia tak kata sebenarnya kamu yang membuat perkara yang buruk lah. Dia tak cakap betul. Ini seorang ayah yang sangat-sangat berhati-hati. Anak buat salah tapi bukan kita nak lukakan hati dia. Kadang-kadang bila anak buat salah seolah-olah kita nak attack dia punya karakter tu sampai karakter dia jatuh tu. Sekarang kita kadang-kadang kita terfikir, aku ni tengah nak marah dia sebab dia buat salah ke? Aku nak marah sebab nak lawan dengan dia. Kita pun kadang-kadang terfikir. Kadang-kadang ada orang macam dia lawan dengan anak dia seolah-olah anak dia tu musuh dia pula. So Nabi Yaakob tak nak buat macam tu. Dia jaga semua betul-betul benda tu supaya tak jadi collateral damage yang lebih teruk daripada yang sepatutnya. Sebenarnya dirimu sendirilah yang memandang baik perbuatan itu, maka kesabaran yang baiklah itu maka kesabaran yang baik itulah, dan Allah sajalah yang dimohon pertolongannya terhadap apa yang kamu ceritakan. Okey, sebelum kita kupas ayat ni, kadang-kadang ada dua karakter manusia lah, ataupun kalau kita bawa dalam cerita ni ayah. Ada ayah yang memang tak tegur langsung. Tak apalah. Ada yang memang terus bagi cukup-cukup. Maksudnya marah tak berhenti-berhenti. Kita tengok Nabi Yaakob ni dia tengah-tengah. Dia tak buat tuduhan. Dia tak melete lebih-lebih. Tapi dia still nasihat. Masih ada lagi perkaraan nasihat itu. Walaupun tak directly dia kata apa. Dia cuma cakap kamu yang memandang baik perbuatan itu, maka kesabaran yang baik itulah. Dan Allah sajalah dia mohon pertolongannya terhadap apa yang kamu ceritakan. Jadi di sini dia bawa kepada diri dia sendiri. Dia nak tegur anak-anak dia, tak apalah aku kena sabarlah atas apa yang kamu buat pada aku. Tak apalah aku kena syukurlah. Tak apalah aku bersabarlah macam tu. Apa yang Nabi Yaakob AS, walaupun anak-anak dia tahulah bahawa apa yang ayah dia sedang cakap ni menunjukkan bahawa apa yang mereka buat tu sangat-sangat salah. Kalau kita lihat pada ayat ni sikit-sikit, waja'u ala qamisihi bidamin kadzib. Mereka datang bawa baju tu yang ini yang berlumuran dengan darah palsu. Sini kata dalam Quran cuma kata mereka datang bawa bajunya dengan darah palsu. Jadi ini untuk membuktikan yang memang Nabi Yusuf AS, apa yang anak-anak Nabi Yaakob ni buat, dia datangkan darah palsu ni, dia membuktikan memang Nabi Yusuf AS telah diserang dan dibunuh oleh serigala. Dan yang best dia mereka bawa baju Nabi Yusuf AS ni sebab apa? Sebab mereka tak ada idea lain. Macam kita kata tadilah, mereka tak ada idea lain melainkan menggunakan semula kata-kata bapa mereka yang bimbang anaknya dibaham serigala. Dia tak ada idea. Ini menunjukkan orang baik asalnya. Orang yang baik sekarang pun baik. Cumanya apa? Cumanya jealous. Jealousy, cemburu menyebabkan mereka dibutakan mata hati mereka. Jadi mereka guna saja hujah itu dan mereka guna saja apa yang Nabi Yaakob cakap tu sebagai bukti. So mereka bawa lah baju Nabi Yusuf AS yang berlumuran darah, dan kita tahu bahawa inilah adalah kali pertama baju Nabi Yusuf AS disebut dalam surah ini.
Ini kita kena perhati, take note siap-siap lah, tulis dalam nota. Ini pertama. Pertama kali Nabi Yusuf. Nanti akan sebut lagi. Kesemuanya terdapat 3 kali kisah baju Nabi Yusuf disebutkan dalam surah ini. So kita nak tengok tahu nanti kenapa. Tapi bukan kita nak tahu jenama apa. Kita nak tahu kenapa Allah sebut baju Yusuf ni. Dan nanti insya-Allah bila dah sampai masanya. Jenama apa tak penting. Dan melalui susunan bahasa yang digunakan, jadi dia lebih tepat diterjemahkan mereka bawa darah yang diletakkan di atas baju. Sebab ada harf ba tu, B tu diletakkan pada darah, maksudnya bidamin. Di atas apun tu dengan darah. Jadi maksudnya diletak di sini menunjukkan baju itu diletakkan, darah itu diletakkan atas baju. Jadi mereka bawa darah atau mereka bawa baju sebenarnya. Jadi mereka bawa darah sebenarnya, akan tetapi dalam ayat ini disebut baju dahulu dan bukannya darah. Jadi ini adalah hujah mereka apabila ayah mereka tak percaya kepada mereka. Tadi telah mereka katakan ayah tentu tak percaya, jadi sekarang lihat baju ni ada darah. Jadi mereka yang mengusungkan baju itu sebagai bukti. Bukan Nabi Yaqub AS yang minta. Itu bawahnya mereka bawa baju itu sendiri. Bukan Nabi Yaqub yang minta. Sebab yang masuk akal lah Nabi Yaqub yang sepatutnya tanya. Mana jenazah Nabi Yusuf? Tapi dia tak berlaku. Sebab apa? Mereka awal-awal dah plan supaya apa? Untuk mempertahankan diri mereka. Okey. Kalau kita lihat ni, akan tapi baju itu, kenapa mereka bawa baju itu kepada Nabi Yaqub AS macam kita katakan tadi? Sebab apa? Sebab itulah yang dirisaukan oleh Nabi Yaqub AS macam kita kata awal-awal, sebab mereka tidak ada idea lain. Idea lain, jadi dia datangkanlah perkara tersebut. Wallahu a'lam. Jadi kalimah bidamin kadzib dengan darah tipu ini kesilapan dalam kisah mereka. Sebab apa? Sebab mereka bawa darah yang palsu lah. Menyebabkan Nabi Yaqub AS ni, orang tua lama ni mereka tahulah macam mana nak bezakan serigala ke anak dia, darah manusia ke semua. Walaupun kita nampak macam sama, tapi orang-orang terdahulu dia lebih tahulah. Jadi wallahu a'lam. Adakah mereka bawa betul-betul darah serigala atau darah siapa? Kita pun tak tahu darah apa yang dilumurkan. Maka Nabi Yusuf AS nampak kepada keadaan baju itu dan baginda sudah tahu apa yang telah terjadi. Sebab apa? Abang-abang mereka tu buat kerja tak kemas dah. Sebab kalau serigala larikan Nabi Yaqub AS, kalau kita fikirkan, mana mungkin, macam mana nak cakap, macam mana ketika bila pula serigala Nabi Yaqub tu buka baju dia? Sebab baju tu kan datang, kan dia bawa baju. Bila dia bawa baju, sepatutnya koyak rabak ke, dia kata jenazah hilang. Bila masa pula baju tu dalam keadaan yang elok tu ataupun koyak rabak tu dibawa kepada abang-abang mereka sendiri. Jadi ini menunjukkan bahawa itulah menyebabkan Nabi Yaqub AS tahu benar bahawa apa yang dibuat oleh anak-anak ini adalah sesuatu yang salah. Sebab apa? Bukti yang bercanggah tu, bukti yang dia bawa itu bercanggah dan tidak kemas. Dan baginda sendiri sudah tahu bahawa mereka tak sukakan Nabi Yusuf AS dan menyebabkan mereka boleh melakukan sesuatu yang buruk terhadap mereka. Jadi apa sebab Nabi Yaqub tak faham? Nabi Yaqub tidak percaya sebab dia lihat sendiri bahawa bukti itu bercanggah, tak kemas. Dan mereka juga, dan dia juga nombor 2, dia juga sendiri tahu bahawa Nabi Yaqub AS ni, Nabi Yusuf AS ni tidak disukai oleh abang mereka. Dan yang ketiga menyebabkan kenapa Nabi Yaqub AS ni yakin benar apa yang anak-anak dia buat tu tak betul, sebab mimpi dia sendiri. Dan kita cakap sebelum ni, mimpi Nabi Yaqub AS tu ditafsirkan oleh Nabi Yaqub AS dan dia itu dianggap sebagai wahyu lah. Sebab apa? Sebab mimpi pada Nabi itu pastinya benar. Dan kalaupun ketika itu Nabi Yusuf AS bukan Nabi pun, Nabi Yaqub AS itu dia ada mukjizat lah untuk menakwil mimpi itu sendiri. Dan apabila janji Allah SWT itu telah diberikan, dan kalau dibandingkan dengan lawan anak-anaknya, baginda pastilah memilih janji Allah dan pasti janji Allah itu akan ditunaikan. Sebab itulah menyebabkan kenapa Nabi Yaqub AS tidak mahu percaya langsung kan apa yang anak dia cakap, sebab dia telah mendapat wahyu itu sendiri, berpegang kepada janji Allah itu sendiri. Ini nak ajar kepada kita, walau apa pun yang kita dapat dalam rintangan kehidupan kita, walaupun dalam keadaan kita rasa macam apa yang sebenarnya Allah SWT nak bagi kepada kita, tetapi kita kena faham wahyu Allah SWT bagi tahu kepada kita, orang yang bertakwa, orang yang bertawakal, pasti Allah akan bagi keluar daripada jalan-jalan yang tidak akan kita sangka. Jadi kita kena pegang perkara tersebutlah. Sebab Nabi Yaqub kalau ikutkan, tak sama langsung dengan apa yang mimpi cakap. Mimpi cakap nanti Nabi Yusuf akan diangkat, akan jadi orang yang hebat takwil mimpi. Tetapi apa yang berlaku awal-awal dah hilang. Tidakkah itu menguji keimanan?
Di saat kita rasa kita hampir berjaya, kita ingat kita dah buat suatu benda tu betul lah, tiba-tiba kita jatuh time yang tak patut kita jatuh. Yang tu. Satu benda yang sepatutnya kita kenang betul-betul. Jadi bila kalau kita pegang kepada wahyu Allah SWT, kita percaya setiap apa yang Allah SWT itu janjikan benar, pasti ada kebaikan, maka kita akan terus berusaha sampailah Allah SWT mengambil kita kembali, sebab kita tahu pasti apa yang Allah tentukan itu baik. Maka kita mesti jadi macam Nabi Yaqub AS. Sebab apa? Kita mesti percaya kepada janji Allah. Kalau Allah SWT berfirman yang dia akan bantu orang mukmin, maka kita kena percaya. Sebab nak tak nak, bantuan pasti akan datang. Cumanya cepat atau lambat. Allah selalu percaya. Allah selalu cakap Allah akan bantu orang yang sabar. Allah bersama dengan orang sabar. Tapi kita tengok, aku sabar lagi teruk orang bijak tu. Lagi teruk kan. Kita akan selalu rasa macam tu. Kita tengok bapa Nabi Yusuf AS. Kita tengok Nabi Yaqub AS. Dia jadi orang sabar, nanti kita lihat sampai putih mata dia. Nak menjadi orang sabar. Tapi dia kata apa? Fasabrun jamil. Sabar tu indah. Kita yang tengok dari luar, indah apa ni macam ni? Kan? Kalau akulah, kan kita selalu, kalau akulah, habis anak-anak aku ni. Kan kita selalu letak empati kita tak bertempat. Nampak macam empati tapi macam tak bertempat. Kalau aku ni siap lah ni. Okay? Macam tu kita. Jadi sepatutnya macam tu. Kalau Allah SWT janji akan bagi jalan keluar daripada masalah kepada orang mukmin, kita kena percaya. Malah banyak lagi keyakinan kepada janji Allah yang kita kena tanam dalam diri kita. Orang akan cakap macam-macam. Minta maaf cakap. Dia akan cakap kita ni tak cerdik lah. Kamu ni kalau aku lah. Kamu, dia akan. Kadang-kadang kita boleh sabar. Tapi perkataan daripada luar tu yang menyebabkan kita jadi macam, betul juga. Nampak macam orang tak cerdik bila kita buat benda ni. Kalau kita maafkan orang misalnya, kalau aku bawa pergi undang-undang misalnya. Ada orang memilih untuk sabar. Itu bahagian dia lah. Kalau kita tak boleh sabar, itu bahagian kita. Tetapi macam mana pun kita mesti tak boleh hiraukan kata-kata manusia. Sebagai contoh, mungkin juga ada orang pujuk kita untuk terima rasuah untuk hidup senang. Tapi kita tahu dia berdosa. Dan kita yakin dengan janji Allah SWT, Allah akan bagi rezeki kepada kita. Maka kita mesti tidak hiraukan. Dan kita tak boleh termakan pujukan segitu. Sebab itulah Nabi Yaqub kata, qala bal sawwalat lakum anfusukum amra. Yaqub berkata, sebenarnya dirimu sendirilah yang memandang baik perbuatan buruk itu. Maka terbukalah satu rahsia. Rahsia mereka. Adakah bagi dia percaya kata-kata abang-abang itu, dan terletak pada kalimah bal, bermakna tidaklah atau bahkan. Maksud di sini kita lihat macam mana Nabi Yaqub AS dia kawal emosi dia. Macam mana dia boleh kawal emosi dia? Nak tak nak dipandu oleh kedudukan nubuat. Kedudukan dia sebagai Nabi. Habis yang kita ni macam mana yang kita bukan Nabi ni? Kena guna wahyu yang dibawa oleh Nabi. Itu je lah. Kita tak boleh jadi macam Nabi, tetapi kita kena guna apa yang wahyu yang dibawa oleh Nabi. Itu Al-Quran itu sendirilah dan sunnah baginda SAW. Kita kena gunakan apa yang dibawa itu, wahyu itu. Walaupun kita tidak ada kenabian, tetapi kita ada wahyu itu. Wahyu itu diberi kepada siapa? Wahyu itu diberikan kepada Nabi. Jadi kita pun dapat wahyu itu. Dari Nabi dapat benda yang sama, kita pun dapat benda yang sama. Macam Rasulullah SAW dapat Quran, kita pun dapat Quran. Bukan Rasulullah dapat Quran, ada yang untuk dia. Tak ada. Apa yang dapat kepada Rasulullah, Rasulullah beri semuanya kepada kita. Tidak tinggal satu ayat pun. Begitu, macam tu. Jadi itu yang kita kena pegangkan. Walaupun kita tidak ada kenabian, tapi kita ada wahyu yang diberi kepada Nabi. Itu yang kita kena gunakan untuk kawal diri kita supaya tidak bertindak lebih daripada yang sepatutnya. So, Nabi Yaqub AS dia tak melenting. Tetapi baginda kata apa? Yang nafsu mereka telah membisikkan kepada mereka untuk membuat rancangan yang tidak baik dan menampakkan dia baik pada pandangan mereka. Wallahu a'lam. Kalau kita lihat apa yang dilakukan oleh Nabi Yaqub AS dan macam konsep lain cakap awal-awal lah, memang bukan senang. Bila kita cakap apa yang Nabi Yaqub buat juga bukan sekadar menahan emosi, tapi dalam masa sama dia mengajar kepada anak-anak untuk bersikap seperti dia. Sebab dia kata apa? Fasabrun jamil. Maka sabar itu indah. Itu je dia cakap. Dia tidak menyalahkan orang lain dan dia tidak menyalahkan, dia ada nasihat. Dia cakap kamu memandang baik, tetapi dia tak kata kamu ni buat sesuatu yang buruk. Itu beza. Itu membuatkan apa? Bila perkara ni berlaku, anak dia tak boleh nak gaduh mulut lah.
lawan mulut. Yang menyebabkan benda akhirnya masalah tak selesai. Yusuf hilang dah. Nak tak nak Yusuf dah hilang dah. Tanya ke anak-anak confirm takkan mengaku. Nanti berperang pula. Hilang lagi 1, 2, 3 anak yang lain pula. Jadi menyebabkan keadaan yang sepatutnya kerosakan tu asalnya kecil walaupun dah cukup besar sebenarnya, tetapi akan menjadi lebih besar dan tidak boleh diuruskan lagi. Itu apa yang Nabi Yakub dia buat. Dia buat supaya kerosakan dah berlaku tetapi kerosakan itu tidak boleh dibiarkan lebih besar. Itu satu teknik yang sangat baiklah untuk kita ikuti dalam perniagaan ke dalam apa pun. Kita nak kontrol supaya kerosakan itu tidak menjadi lebih besar. Kadang-kadang kita tak boleh elak. Dalam apa kehidupan kita, nak tak nak memang akan ada kerosakan yang akan berlaku. Dan dalam ayat 18 ni, baginda benar, dalam ayat ni kita dapat lihat bahawa Nabi Yakub AS tidaklah mengatakan bahawa dia itu, anak-anak dia betul. Taklah kata, oh betul lah kamu buat ni betul. Macam ada setengah orang dia diamkan apa anak dia, seolah-olah anak dia buat betul. Dia masih lagi menunjukkan mengatakan bahawa anak dia salah, tetapi dalam double meaning lah. Supaya apa? Supaya anak tak ada jalan langsung untuk bergaduh terus dengan Nabi Yakub AS ni. So dia kata apa? Fasabrun jamil. Maka kesabaranlah yang baik. Macam mana Nabi Yakub AS boleh dapat tu? Sebab Allah SWT bagi dia wahyu. Oh susahlah. Nabi dia dapat wahyu. Bila masa lah Nabi dia dapat wahyu? Kita pun dapat wahyu. Cuma kita dapat wahyu daripada Nabi lah. Benda yang sama. Dia ada kenabian. Of course takkan sama. Tetapi dia dapat benda yang sama. Wahyu itu tetap didampaikan kepada kita. Tujuan wahyu itu diburukan bukan untuk Nabi itu saja, tapi tujuan itu dia sampaikan kepada umat dia. So Allah SWT bagi wahyu kepada baginda, sekadar itu sahaja perlu baginda respon. Maksudnya, apa yang Nabi Yakub AS bukan sahaja dikawal oleh, dia mampu mengawal emosi, tetapi dia adalah arahan daripada Allah SWT. Kamu perlu cakap ni je. Ada setengah ulama kata macam sebab tu Nabi Yakub cakap apa yang patut sahaja. Kita tengok Rasulullah SAW. Kan dalam tidak ada yang keluar daripada Nabi melainkan apa yang baik saja. Dan Nabi pun cakap apa, semua yang aku cakap ni semua yang datang daripada Allah SWT. Tidak ada yang datang satu perkataan kepada Rasulullah ada yang datang daripada diri sendiri, daripada nafsu dia. Tetapi melainkan apa yang diguide oleh Allah SWT. Begitulah juga oleh para Nabi. Seperti mana Nabi Yakub juga, apa saja yang cakap adalah skrip yang datangnya daripada Allah SWT. Jadi macam mana apa yang kita boleh tiru? Ialah apa yang kita buat mestilah berdasarkan skrip Allah SWT. Kita tak boleh justify kejahatan dengan kejahatan. Dia dah buat jahat, kita buat jahat kat dia. Tak boleh. Oh dia maki aku maki dia balik. tak boleh. Sebab benda tu salah. Kita tak boleh justify benda yang salah. Itu yang sebenarnya dia ajar kepada kita. Selebihnya kena bersabar. Itu yang diajar, yang diwahyukan kepada Allah SWT kepada Yakub. Sebab sememangnya baginda ni kalau kita lihat memang orang yang telah bersabar. Sungguh kerana baginda tak bertanya pun mana Nabi Yusuf. Tak ada pun cerita. Beginilah pendapat setengah ahli tafsir. Sebab baginda sedar yang baginda kena terima saja yang Nabi Yusuf AS telah hidang. Tak ada gunanya marah dan minta bawa mereka pulang Nabi Yusuf AS. Maka apa yang Nabi Yusuf AS boleh buat adalah bersabar saja, tak guna bercakap dengan mereka lagi. Tapi adakah kita kata nanti kalau berlaku kita boleh diam macam tu je? Macam tu pula kita terfikir. Wallahu a'lam. Mungkin itu je lah yang Allah SWT wahyukan kepada Nabi Yakub. Mungkin juga nak tunjuk bahawa itu je kapasiti yang Nabi Yakub mampu buat setakat itu. Tidak ada kemampuan lain untuk Nabi Yakub buat, sebab itu sajalah yang mungkin prasarana yang ada ketika itu pun menyebabkan itu sajalah yang Nabi Yakub buat. Maka daripada Nabi Yakub marah-marah, suruh anak dia cari ke apa semua, maka Allah SWT seolah-olah kata ulama kata perintahkan dia untuk sabar sahajalah. Maksudnya kita kalau dalam situasi kita ikhtiarlah sehabis baik yang boleh, tetapi kalau tak boleh juga maksudnya yang tinggal kepada kita adalah sabar. Tapi sebenarnya sukar nak lakukan perkara tersebut. Tapi sebab tu kita kena ingatkan diri kita seperti mana Nabi Yakub salam. Dia kata apa? Sabrun jamil. Sebab apa? Kenapa dia cakap sabrun jamil? Apa maksud sabrun jamil? Sabrun jamil maksudnya sabar tu indah. Sebab apa maksud dia sabrun jamil ni? Adalah kesabaran tanpa rungutan kepada selain Allah SWT. Boleh tak kita mengadu kepada Allah? Boleh. Maksudnya Nabi Yakub mengadu tak kepada Allah SWT? Mungkin dalam tahajud. Pasti mengadu. Ya Allah, apa mungkin dia kata aku susah hati. Kita salah faham sabrun jamil, aku dengan Allah pun tak cakap apa-apa diam. Sampai kadang-kadang orang cakap Allah demam, sakit. Orang marah kita. Tak baik mengeluh.
Tak, bukan mengeluh dengan cakap kat Allah. Mengeluh lah tapi tengah mengadu kat dia. Cuma kau yang terdengar. Allah sakit je. Sebab tu kita rapik dengan Allah. Sebab kita bagi tahu kita sakit. Nabi SAW pun cakap demam dia lebih daripada manusia lain. Maksudnya boleh. Boleh merungut. Bukan merungut ni mesti bukan maknanya kita menyalah ke Allah. Tapi kita mengadu ke Allah. Boleh sangat. Ya Allah, aku sakitnya ya Allah. Letihnya aku hari ni ya Allah. Nak melayan kerenah manusia. Tapi dengan seorang lah, dengan antara Allah. Bukan kita type dekat media sosial. Ya Allah, hanya kepada engkau lah aku mengadu segala keluh kesah aku. Fasabrun jamil. Itu dah satu trik saya semua orang dengar lah. Berapa ramai orang baca. Kalau popular 1K orang view tengok. Bukan pada Allah saja tu. Itu dah rungutan kepada semua orang. Jadi menunjukkan bahawa boleh. Kita kata macam tu, kita boleh mengadu kepada Allah. Apa saja kebenaran kita, bahkan itulah sepatutnya kita lakukan. Supaya apa? Supaya kerusahan yang ada itu dapat dibungkaikan, dapat ditenangkan. Itulah yang dilakukan oleh Nabi Yaqub AS. Jadi kita dapat lihat kat sini bahawa sabar itu bukanlah maksudnya tidak ada rasa perasaan gundah gulana. Kadang-kadang kita rasa, aku ni tak beriman ke? Rasa resah. Tak. Itu memang kita manusia. Cuma cara kita menguruskan kepada siapa kita nak mengeluh. Itu yang sebenarnya yang perlu kita baiki. Mengeluh, mengadu, cakap apa, bangunlah seorang-seorang tengah malam, cakaplah apa kat Allah SWT. Bagi tahulah kat dia, walaupun dia tahu, merayu-rayulah. Kalau setengah ustaz kata merengek-rengek lah, cakaplah. Ya Allah, aku dah tak sabar dah ni. Bagi tahu kat Allah. Tapi jangan cakap, ya Allah, aku tak sabar dah, ya Allah, aku merajuk. Tak boleh. Ya Allah, hilang dah sabar aku sebagai manusia. Tapi aku tahu, sabar itu indah. Bercakaplah dengan Allah SWT. Seseorang yang sabar ni dia tahan emosi. Bukan dia tak ada emosi, tapi dia tahan emosi dia daripada melampau. Sebab tu dalam Islam, dalam hadis kita dilarang beratap. Tapi Nabi menangis. Nabi menangis, anak dia Ibrahim mati, Nabi menangis. Ada satu riwayat Nabi pegang satu orang anak kecil ni, Nabi menangis. Nabi tengok nafas dia tercungap-cungap, Nabi menangis. Dan Nabi cakap itu rahmat daripada Allah SWT. Merasai sedih, ada emosi itu rahmat. Bukan kita hilang ke emosi. Cuma kita kawal emosi. Daripada apa? Daripada menyebabkan kerosakan. Jadi seorang yang sabar tu, dia bukan maksudnya dia tidak langsung ada emosi. Cuma dia larang, dia tahan diri dia daripada melakukan perkara yang larang. Seperti merastap, merosakkan barang. Ataupun kita salahkan takdir. Kita ambil barang, kita empas. Macam ni kalau Nabi Yaqub buat, dia ligan Nabi anak-anak dia semua. Halau semua keluar. Jangan balik selagi kau tak bawa balik Yusuf kan. Pula dia pergi cari tengok Yusuf pun dah dia bawa lagi dah. Boleh ni. Sudah. Jadi satu perkara yang lebih teruk. Jadi perkataan sabar indah itu dia adalah satu kesabaran yang sangat tinggi dan sempurna. Sabar tu hebat dah. Kadang-kadang kita cakap aku sabar je lah. Biasa. Aku sabar je lah. Itu pun dah luar biasa sebenarnya. Tapi bila kita kata sabar tu indah, itu sangat luar biasa. Seolah-olah kita nak mengatakan bahawa wa na'udzubillah, anak aku yang hilang ni, mati ni indah. Satu kebaikan untuk aku. Bisnes aku bankrupt ni, itu satu yang baik untuk aku. Ya Allah, aku wa na'udzubillah kena tumor. Baik ni untuk aku ni. Tangan aku kudung lah. Ini baik untuk aku. Itu maksudnya sabrun jamil. Kita kata apa yang berlaku kepada kita memang patut berlaku kepada aku dan ia adalah suatu perkara yang baik. Senang ke nak cakap macam tu? Bukan sekadar cakap tu, merasai. Nabi Yaqub benar-benar merasai perkara tersebut. Maksud tak ada keluhan kepada orang lain, melainkan keluhan kepada Allah SWT. Ini yang kita kena faham. Sebab tu kita lihat, macam kontradik. Nabi Yaqub sedih sampai buta. Sampai hilang mata dia. Inilah sebenarnya Quran nak ajar. Bukan Quran ajar kamu tak boleh bersedih. Bukan Quran ajar kamu tak boleh menangis. Bukan Quran ajar kamu tak boleh rasa Allah letihnya ini. Bukan. Itu menidakkan perasaan. Kadang ada orang cuba nak jadi, bila aku sabar aku tak boleh marah langsung. Aku tak boleh. Tak. Sabar itu maksudnya kita boleh mengeluh. Kita boleh rasa sedih. Tetapi kita tidak membuatkan suatu perkara yang merosakkan diri sendiri. Dan merosakkan orang lain, yakni dalam kata lain melampaui batas. Dan ini menunjukkan bahawa kebijaksanaan Nabi Yaqub AS, seorang Nabi, sebab baginda tahu tak ada guna marah pada waktu itu. Sebab semua dalam takdir dan baginda kena bersabar saja. Memang berat perkara yang terjadi,
Sebab penculikan dan buang adik sendiri bukan perkara kecil. Kita hilang pencil box pun sedih termenung dah. Nak pula kalau pencil box tu orang yang sayang kat kita bagi. Benda yang special edition pula. Misalnya tak ada lah. Keluar dalam tempoh-tempoh tertentu. Tapi kita lihat macam mana baginda alaihissalam boleh bersabar. Dan perlu diingat juga, yang marah ni sifat semula jadi. Dia datang, dia pergi dengan sendiri setelah sesuatu tu berlaku kat kita. Kita tak boleh kawal. Cuma bagi orang mukmin, orang beriman, mereka boleh kawal marah mereka. Marah tu datang saja, mereka cepat-cepat sedar. Sebab dia satu benda yang bukan di luar kawalan. Kita tak tahu bila kita akan marah. Kadang-kadang ada satu hari, orang tu cakap benda ni kita tak marah. Tapi ada satu hari lain, orang tu cakap benda yang sama kita marah. Sebab apa? Sebab masa tu badan kita dah penat. Kadang-kadang masa tu kita dah sibuk, dah satu hari kita sibuk, tiba-tiba anak kita melawak kita, benda yang sama dia buat, melawak benda yang sama minggu lepas. Minggu lepas kita tak marah pun. Sebab minggu lepas dia buat lawak tu hari cuti. Gaji pun dapat pula tu. Dia buat minggu lepas masa duit dah habis dah, bil dah datang, tak boleh nak settle. So benda tu tak boleh nak kawal kadang-kadang. Benda tu datang secara tiba-tiba. Sebab tu Rasulullah SAW dia bila lihat orang marah, dia kata kepada orang tu, dia kata la taghdab, jangan marah. Dia ulang. Nabi cakap, lelaki tu ulang permintaan dia. Apa Nabi cakap? Jangan marah. Sebab apa jangan marah? Bukan maksudnya tak boleh marah langsung. Marah yang melampaui batas. Kata Ar-Razi rahimahullah ta'ala dalam kitab tafsir dia kata maksud pada sabrun jamil, rintihan jiwa kerana beratnya cubaan dapat saja menyebabkan keluarnya rintihan kerana tak tahan. Tetapi rohani yang lebih dalam selalu mengajak dan memberi ingat supaya sabar dan rela menerima. Hal yang demikian menyebabkan di antara nafsu dengan roh terjadi perselisihan ataupun perang dalam batin. Kalau rintihan jiwa itu dapat diatasi, sehingga roh yang terlatih itu yang menang, selamatlah diri. Kalau tidak, diri boleh hancur. Oleh sebab itu, Allah lah yang akan boleh menolong dalam suatu hal yang perkara seperti itu. Jadi Ar-Razi rahimahullah dia kata untuk dapat sabrun jamil ni, ini sebenarnya kita nak cakap sebab kita nak bincang sabrun jamil ni. Macam nak dapat sabrun jamil ni? Pertama kata Ar-Razi, sedar bahawa apa yang terjadi adalah dengan kehendak Allah. Maka hati kena serahkan urusan kepada Allah SWT. Bukan tak usaha. Okey. Nanti kata, Nabi Yaakob ni serah ke Allah, saya tak berita. Tak. Kita lihat sampai dah Yusuf AS dah dewasa pun, apa dia suruh buat? Dia suruh cari Yusuf. Dia suruh cari Yusuf. Tetapi bila dia suruh cari, dia tak suruh cari awal-awal. Bila tiba masa yang sesuai. Sebab dia ada wahyu kan, dia yakin dengan apa wahyu Allah SWT. Dan dia tak give up dengan wahyu Allah SWT. Kita nampak awal-awal macam Nabi Yaakob ni serah bulat-bulat. Bukan. Ikhtiar bila sampai masa dia. Ada ketika, ada masa dan ketikanya. Kadang-kadang kau ni sabar sangat, bukan tak sabar. Bukan memang sabar, bukan tak buat apa-apa, tapi kita ada plan. Jangan dedahkan plan tu awal sangat. Macam kita kata, nanti aku kau buat ni, aku kau buat apa ni. Tak. Ada masa ketika kita kena simpan kita punya plan. Kadang-kadang orang nampak macam kita, minta maaf cakap, orang nampak macam kita bodoh lah. Tak. Orang bisnes lagi tahu benda-benda ni. Kadang-kadang kita, apalah kau buat macam ni? Ada benda tapi bukan semua benda aku kena cerita kat kau. Ni rahsia syarikat. Jadi, ada orang tak nampak benda tu. Orang ingat, orang ni dah gagal awal-awal. Bukan. Setiap orang ada plan dia. Dan Yaakob AS dia ada plan dia. Sebenarnya. Sebab dia kata sabrun jamil. Dia tahu nanti Allah SWT akan bagi masa. Bila tiba masanya, nanti aku akan suruh anak-anak aku ni cari Yusuf. Itu yang berlaku. Tengok nanti. Sampai ketika yang tinggal tu Bunyamin. Kan nanti kan cerita Nabi Bunyamin yang tertinggal. Tapi tak cakap bawa balik Bunyamin. Bawa balik Yusuf dengan adik dia sekali. Sampai bapak anak dia pun balik. Memang dah melalut dah bapak kita ni. Tiba-tiba pula suruh sari. Sebab apa? Masa tu dah sesuai. Okey, ni menarik. Kita bila marah anak kita buat hal, kita marah dia masa kita sendiri, anak ke siapalah, apa situasi. Marah dalam keadaan kita sendiri tak boleh kawal emosi kita, dan orang yang kita marah pun tak boleh kawal emosi. Sama-sama sedang beremosi. Sama-sama sedang marah, sama-sama sedang penat. So kita cakap apa, akhirnya jadi pergaduhan. Sebab tak settle. Sebab tu Nabi Yaakob SAW, biar dulu tenang dulu semua benda sampai masa aku akan suruh mereka buat apa yang patut. Itu yang berlaku kepada Nabi Yaakob AS. Cuma bezanya bertahun-tahun. Sangat-sangatlah lama. Tapi kita lihat dalam kehidupan kita sendiri. Misal orang mahkamah kan.
Kadang-kadang kes sudah lama, kes kena bunuh 40 tahun kemudian baru menang kes. Terbukti bahawa orang yang ni baru dapat pembunuh sebenar. Kan macam tu. Kehidupan kalau kita lihat macam tu. Kadang-kadang jawapan dia bukan sekarang. Jawapan dia nanti. So first Ar-Razi kata, sedar bahawa apa sahaja yang terjadi adalah kehendak Allah, maka hati kena serahkan urusan kepada Allah SWT. Yang kedua, yang kita serahkan urusan itu, siapa? Allah SWT. Confirm dia lebih baik daripada kita. So Allah SWT kita kena letak betul, Allah lagi pandai. Allah lebih sayang, Allah lebih adil dalam segala hal, kata Ar-Razi rahimahullah. Kita mungkin ada sifat-sifat itu, tetapi tak setinggi Allah SWT. Dan ketiga, kata Ar-Razi, sedar bahawa sabar jenis ini boleh membawa kepada pengakhiran yang baik dengan izin Allah SWT. Itu, macam itulah cara untuk mendapatkan sabar yang indah. First, kita kena sedar apa yang terjadi semua kehendak Allah. Kedua, kita kena faham bahawa yang kita serahkan itu adalah orang yang zat yang sangat powerful, zat yang sangat pandai, zat yang sangat adil, zat yang sangat mengetahui segala-galanya, hebat, sebersedi, maka kita serahkan kepada yang hebat tu. Ketiga, kita sedar bahawa sabar jenis ini boleh bawa kepada perakhiran yang baik. So Nabi Yaqub AS bersabar yang indah sebab baginda nak jaga apa? Nak jaga iman baginda. Kalau kita hilang sabar, kita sebenarnya hilang iman lah. Maksudnya boleh masuklah macam itulah. Memang ketika itu baginda berhadapan dengan perkara yang buruk, tapi baginda ada janji yang lebih indah daripada Allah SWT. Seperti disebut dalam ayat 6, wa yutimmu ni'matahu 'alaika wa 'ala ali Yaqub. Dan akan disempurnakannya nikmatnya kepadamu dan kepada keluarga Yaqub. Ini yang Nabi Yaqub pegang. Wa yutimmu ni'matahu 'alaika wa 'ala ali Yaqub. Kan sebelum ni ayat 6 kan? Dan akan disempurnakannya nikmatnya kepadamu dan kepada keluarga Yaqub. Maka kalau ada sabrun jamil, tentu juga ada sabrun yang tidak jamil lah. Jadi apa sabrun jamil, apa tak jamil? Ini adalah orang yang nampak bersabar pada luaran tapi mereka tak melakukan apa-apa. Tetapi dalam hati dia simpan dendam kesumat dan segala emosi yang buruk-buruk. Kalau ayah yang lain sudah mengamuk gila-gila lah orang kata. Di negara kita pun ada banyak kejadian culik di rumah, di pusat belah. Kita tak dapat bayangkan kalau terjadi pada diri kita sendiri. Dan kita dapat sampai kita tak sanggup pun nak baca berita. Berita kalau ada kisah sebab budak tu tak bersalah. Sama juga kisah di sini, bukankah Nabi Yusuf AS juga dijual sebagai hamba. Namun sekarang kita belajar bagaimana seorang Nabi yang kehilangan anak dia dapat bersabar. Adakah baginda tak rasa apa-apa? Tentu macam kita kata mesti ada. Akan tetapi baginda dipandu oleh apa? Sabrun jamil. Sebab tu kalimah sabrun jamil maksudnya sabar yang tidak ada rungutan. Rungutan kalau ada pun kepada Allah SWT. Sebab kalau kita merungut itu bukan sabar. Kita bukan merungut pada Allah tau. Kita mengadu kepada Allah. Itu lebih tepat. Kalau merungut ni, ya Allah, apalah kau ni buat. Bagi ke orang lain lah, bagi jenis sebelah tak. Kita cuba mengadu, ya Allah, lemahnya aku. Ya Allah, kalaulah ya Allah kau bagi, ya Allah kau ampunkan dosa aku, kau tolonglah aku, ya Allah. Kita merayu dia. Aku dah tak larat ya Allah sebab aku lemah. Mengaku kelemahan diri. Begitulah tindakan kita kena dipandu oleh iman dan redha dengan ketentuan Allah. Jangan hilang sabar sebab sabar dia memang tak boleh kita hilang. Sebab bahaya. Sebab bila kita hilang sabar, ada manusia sampai dia boleh tergelincir akidah. Sebab apabila ditimpa musibah yang besar-besar. Sampai ada yang tertanya, kenapa Allah jadikan ini? Kenapa Allah tak jadikan orang lain ke? Kenapalah betul ke Allah SWT ni adil? Kita akan terkeluar perkara-perkara tersebut. Sebenarnya banyak dia bahaya sebenarnya kalau kita tak sabar. Sebab akidah kita boleh tergugat kerana mempersoalkan apa yang Allah SWT lakukan. Dengan kata lain, baginda akan bersabar dengan kesabaran yang baik atas musibah ini yang anak-anak telah sepakat untuk menimpakan kepada baginda sehingga Allah SWT bagi jalan keluar kat ujung nanti berkat pertolongan dan kasih sayangnya. Baginda tak tahu kat mana Nabi Yusuf AS sama hidup ke atau sudah tiada kerana itu bukan pengetahuan yang diberi kepada baginda. Nabi Yaqub tak dapat wahyu. Allah tak cakap seperti mana yang Allah bagi tahu kat Yusuf. Kan Nabi Yusuf masa dalam perigi, Allah memang bagi tahu. Kenapa Allah kena bagi tahu Nabi Yusuf? Kenapa Allah tak perlu bagi tahu Nabi Yaqub pun menarik juga. Nabi Yusuf masa tu kecil lagi. Tak ada pengalaman. Dia tak tahu apa, so Allah kena bagi kat dia kekuatan tu. Allah kena bagi tahu direct yang satu hari nanti kau akan bagi tahu, kau akan berjaya dan kau akan bagi tahu kat abang-abang. Nabi Yaqub senior, orang yang Nabi yang lama yang dah iman dia cukup solid. Dia dah memang betul-betul seorang Nabi yang orang kata
dah senior lah kita kata macam tu, maka tak perlu diberitahu ke dia apa yang akan berlaku. Yang untuk Nabi Yaakob yang standard, kau just tahu je Allah pasti janji Allah pasti benar. Tapi tak diberitahu pun. Nabi Yaakob kau jangan risau, dia ada kat Mesir sekarang. Nanti tak lama lagi dia akan jadi raja, dia akan jadi menteri, tak diberitahu. Tapi Nabi Yusuf Allah bagi tahu dah. Nanti kamu akan cerita perkara ni kepada abang kamu. Setakat itulah. Tapi dah bagi Nabi Yusuf tahulah satu hari dia akan kembali berjumpa dengan abang. Sangat perlu. Sebab usia ketika itu masih muda. So dia perlu support system yang supaya dia boleh survive daripada masalah dia tu. Ini adalah hujah bahawa kesabaran Nabi Yaakob AS ingin menunjukkan yang Nabi Yaakob AS tu dia tak tahu benda gaib, tetapi dia tetap sabar sebab apa? Sebab dia tahu daripada wahyu Allah SWT bahawa Nabi Yusuf AS akan diberi kebaikan, ketinggian, itu menjadi soal yang baiklah, seorang yang hebatlah, itu kena kenabian. Wallahu a'lam. Saya rasa cukup dulu nak tak pukul 9 InsyaAllah saya kembali kepada Coach Alan, Coach Azia, insyaAllah kalau ada apa kita tambah lagi. Silakan. Terima kasih Ustaz. Okey. Okey, itulah satu pergolakan itu dalam adik-beradik kan. Tapi saya rasa benda ni banyak berlaku kat mana-mana sebab saya dulu pun Ustaz tak terlalu banyak sabar sangat. Saya bukanlah sekarang sabar lagi, tapi bila kita melalui beberapa peringkat dugaan kan, kita rasa macam betul lah apa yang dalam cerita Nabi Yaakob ni. Kadang-kadang kalau kita besarkan benda tu, lagi susah kita nak handle. Sebab nanti macam-macam benda yang kita pun tak faham, dia pun tak faham, lama-lama dua-dua tergantung macam tu. Tapi kalau macam ni, it's like macam dia putuskan terus. No. Tapi itulah, kita tengok dua-dua ni, bila Ustaz cakap balik pada Nabi Yusuf, dua-dua dalam parallel yang sama, mendapat dugaan yang sama. Macam, tapi different dia punya level of dugaan. Tapi dua-dua tu diduga sampailah ke penghujung. I mean, is both have their own story, yang mana I don't talk to you and you don't talk to me, but it is happening in a different part of the world. But this is an amazing story. Tapi okay, anyway, ada satu soalan ni, saya maaf ini zaman saya pun tak berapa faham ni Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, saya ingin bertanya, adakah wajar melakukan tindakan yang membawa kerosakan besar demi mencapai matlamat yang dianggap murni? Mana nak jawab tu? Apa yang besar tu? Saya boleh tanya. Kena bagi tahu apa yang besar tu. Sebab bukan besar tu yang macam mana? Sebab kalau kita kata kerosakan tu macam mana? Kena bagi contoh. Sebab kalau katakanlah Nabi Rasulullah SAW, dia berperang dan dia membunuh. Dia membunuh dalam perang. Okey, dia ada bunuh orang juga dalam perang Nabi SAW. Okey, dia untuk mencapaikan kebaikanlah supaya tidak supaya agama dia terjaga. Yang kalau itu dari segi itu, kalau kita lihat pada zahir nampak macam buruk. Sebab perang tu nampak macam buruk. Seperti yang dibenci. Tapi untuk mencapaikan benda yang baik, yang itu bolehlah sebab daripada segi itu ada dalam syarak. Dibenarkan berperang dalam segi tertentu. Jadi kena tengok yang mana tu, macam mana macam mana yang tu. Kena bagi contoh. Baru boleh, kalau tidak tak boleh. Luas makna dia tu. Dari segi kerajaan. Luas dari segi personal. Betul. Strategi. Macam kerajaan, kadang-kadang kerajaan terpaksa kerajaan buat, kita terpaksa berlapar misal. Macam hari tu kerajaan buat tak bagi kita kerja. Semua kena duduk rumah. Buruk tu. Tapi boleh. Sebab apa? Sebab ni kena bagi spesifik contoh. Kerajaan nanti habislah semua orang ambil saya punya kata-kata dia. Okey. Jadi bila sambil tunggu demikian ni point tu, Sabran Jamilan kan, dekat situ dia ada guna fa tu kan, maknanya ada apa-apa makna ke tu Ustaz? Fasabrun jamil maksudnya tidak bertangguh-tangguh lagi kesabaran Nabi Yaakob AS. Terus.
Kalau kita kata nanti aku sabarlah. Kadang kita kata tak apa. Kadang kita selalu. Banyak kali saya sendiri kita dah marah habis. Tak apalah, aku sabarlah. Itu tak sabar. Sebab Nabi kata, Rasulullah SAW kata, kesabaran itu adalah pada hentaman yang pertama. Kesabaran itu adalah ada pada hentaman yang pertama. Jadi bila sini, bila Nabi Yaqub AS kata fasabrun jamil, maka teruslah dia kata maka sabar itu adalah indah. Itu maksudnya. Maksudnya dia tak kata nanti aku akan sabar. Dia kata maka sabar itu indah. Sebab nanti kita lihat ada juga bila anak-anak Nabi Yaqub tu kata minta maaf kat bapak dia tu, bapak dia kata nanti aku akan minta Allah SWT ampunkan kau. Itu makna nanti. Ini terus fasabrun jamil. Kenapa kena kata macam tu? Itu kena stay tune. Memang menarik sebenarnya. Kenapa Nabi Yaqub kata nanti? Kenapa tak terus dia minta ampun? Adalah sebab dia yang kita akan bincang nanti. Wallahu a'lam. Terima kasih Gus. Terlepas tu yang tu. Fasabrun tu. Fa tu terlepas. So maknanya bila yalah, ada sesuatu bila berlaku macam contoh macam ni cepat-cepatlah kan kita cepat bertindak. Fasabrun jamilan. Kedua-dua Memang tu cakap adalah tak apa kau cakap tu. Sorry. Terus. kedua-dua tu macam dia kata halalan thayyiban dia, macam dia bercantum kan fasabrun jamilan. Adakah dia Sifat sabar. sifat pada sabar dia? Sebab tu dia punya run dengan lun tu kan, sabrun jamilun kan, macam Adakah maksudnya sabar itu cantik ataupun sabar cantik? sabar itu cantik. Sifat Sabrun jamil. Maknanya sabar tu indah lah. Sabar tu dia macam kata sifat kepada sabar tu adalah indah. Memang sabar tu arah sabar, sifat dia adalah indah. Sabar itu indah. Sabar indah dengan sabar tu indah lah. Sama lah. Maksudnya menunjukkan sifat kepada sabar itu sendiri. Okey, sini komen tu kata untuk menjaga tali persaudaraan. Tapi dia tak sebut kerosakan besar apa. tindakan yang bawa tu dia tak ada. Jadi maknanya ada tali persaudaraan. Jadi mencapai matlamat yang murni. So mencapai matlamat Mungkin selalunya kalau saudara ni kita lari dia lah kot. Masa kita tak jumpa dia ke, kan kita tak boleh putuskan silaturahim. Mungkin apa yang saudara Nizam maksudkan, boleh tak agaknya kita jauhkan diri kita daripada keluarga. Okay. Mungkin saya andaian saja. Kalau itu yang dilakukan lah. Okey, dia macam mana kadang kita katakan kita macam sampai bila pun kita memang tak boleh putuskan silaturahim. Tak boleh. Haram hukumnya memutuskan silaturahim. Tapi bukan bermaksud kita tidak macam mana kita tak boleh menjauhkan diri. Menjauhkan diri maksudnya play distance lah. Play distance kita ada kehidupan kita sendiri. Tapi bukan maksudnya kita putuskan silaturahim. Putuskan silaturahim tak boleh. Putuskan silaturahim macam demi aku nak jaga kerosakan dia besar, aku terus kau bukan saudara aku lagi. Itu tak boleh lah. Tetapi kadang-kadang mungkin kita sekali-sekala jumpa, raya je kita jumpa ke. Ni kita dengar lebih kurang macam tu. Yang itu bolehlah. Bolehlah sebab kita tak nak mengelakkan kerosakan yang besar. Tapi untuk memutuskan silaturahim memang tak boleh. Memang sampai bila. Macam mana kita nak putuskan silaturahim memang tak boleh. Jadi kerosakan tu kena tengok macam mana lah. Kerosakan yang murni tu macam mana, apa maksud dia, memang kena bagi tahu. Kalau tidak, kita tak tahu yang mana satu. Sebab memang tak boleh kita putuskan silaturahim. Okey, insyaAllah. Kita digalakkanlah untuk membaca lagi, buat research korang sendiri tentang surah ni. Hari ni kita dah selesai kan Ustaz? Kira selesai lah tu kan? Selesai. Ayat berapa tadi tu? 18. Dan untuk next week, insyaAllah next week ada, tiba-tiba kita akan berubah scene dia akan berubah ke Nabi Yusuf pula. Jadi insyaAllah nanti, so don't miss
hari dan waktu yang sama ya. Terima kasih Ustaz atas segala Terima kasih. masa dan usaha Ustaz sharing dengan kita hari ini. Jazakallahu khairan. Jadi dan terima kasih kepada Wa'iyyakum. siapa yang bersama dalam page kita dah tukar nama je, page kelas Tadabbur Al-Quran bersama bukan page Island Asria Tadabbur Al-Quran, macam-macam nama dia. Jadi insyaAllah kita jumpa lagi di hari dan masa yang sama minggu depan insyaAllah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Subhanallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih